Sampai betung tu. Datang sini syurga makwi lah. Pagi duduk sini mau hancap best ni. Ih. Ni. Lepas pegang cang jadi macam ni. Morning. Okay geng, jadi hari ni trip kita ke mana? Kita nak pergi ke Banglang, Thailand. Pergi menduga tengok serigala sungai, iaitu sebarau. Dengan cerita sekarang air tengah naik, ikan besar-besar. Okay, jadi kita dah pack barang apa semua dulu. Kita akan bergerak sekarang ni. Kita daripada pusing, kita nak ke Penganglong dulu lebih kurang 3 jam macam tu. Sebelum ke Banglang tu, kita akan lepak dekat Moon Lake dulu satu malam. Camping dekat sana, tengok suasana, keadaan apa semua macam mana. Baru kita gerak ke Banglang lusa. Okay, jadi korang tengok video sampai habis. Tengok apa yang kita dapat daripada kota. Okay. Jom. 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 Okay, sekarang ni kita dah sampai border lah. Lepas tu aku ada jumpa seorang musibat ni. Musibat yang teruk ni kan. Ni kan. Musibat ni orang. Okay. Jadi sekarang ni kita nak cek yang tak tahu. Kita sekarang ni tak tahu nak naik satu kereta ke dua kereta. Tengok macam mana alih barang semua. Kalau boleh naik satu kereta lah. Kalau tak boleh kita masuk dua kereta lah. Okay. Sekarang ni kita tengah pening macam mana nak adjust barang bagi masuk dalam kereta. Dia Alphard ni nampak je besar, sebenarnya kecil. Tak, atas tu. Ah, tu bawah. Bawah air. Bawah. So apa-apa pun beli insurans dulu. Kalau ni bukan kat situ ke? Kenapa sana pecah? Saya ada tengah renovate. Oh. Ni nak buat online dapat. Mana dapat? Apalah. Apa TNT? TNT. Oh ni. Isi sekali lah. Isi sekali bagi semua pasti. Semua lah, semua. Isi sekali lah, ada sangkut lah masalah. 3 orang je. Sangkutkan buat hal. Betul, wifi kat sini ada tak? Tunggu. Wifi device ada tak sini? Ni ada SIM card. SIM card tak nak? Wifi device ada? Itu kena beli dalam lah. Sebelum ni kedai ni kat situ. Mana ni? Kedai ni kat situ dulu merah. Oh, Renovation ni pindah sini. patut. Insurans bergerak. Mantap. Pak Ali, Pak Abu, Pak Cik. Balik ke Pak Abu? Baru aku nak cakap, tadi I jalan-jalan kan, I jumpa binatang satu tau. Binatang yang nak pupus, you tahu binatang apa ni? Dia ada setengah orang tu, bila dia lahir-lahir memang sikap dia kurang ajar sikit. Dia panggil kita ni binatang pula. Dia kurang ajar. Ni dinosaur nak Tolong pupus kecam ni. dia, tolong kecam dia je. Dia panggil orang binatang. Ni dinosaur yang nak pupus lah ni. Sekarang kita tengah buat insurans dulu. Kita akan masuk ke Betong, stay satu hari dulu, lepak-lepak jalan apa semua sana dulu. Okey, lepas settle sana baru kita besok pagi baru kita gerak ke Banglang. Kita nak duga tengok. Dengar cerita yang sebarang sana 15 kilo, tak tahu betul tak? Tengok pergi usah tengok. 14 Mantap. kilo. Mantap. Okey. Sampai dah. Immigration. Okay, masuklah Thailand, kita settle lah masalah dah. Lepas dah semua benda-benda. Jom. Kita sekarang ni on the way pergi Betong dulu. Kita pergi Betong makan dulu. Sampai Betong dulu. Massage. Tu massage. Amai. Oh my. 100 baht. Underpart. 100 baht. Full body massage. Amai. Mai au. Inilah keadaan jalan-jalan di Thailand. Betong ni masa siang ni tak ada apa nak jalan-jalan, shopping nak tengok je.
Tapi yang meriahnya malam lah. Siang pun meriah. Jalan macam ni lah, saya macam ni lah. Cepat jalan. Apa dah demo, mana pula nak pergi? Orang panggil apa tahu tak? Tak tahu orang panggil apa? Playing tourist. Oh, playing tourist. Playing tourist. Ni tourist. Hai Mai. Oh Mai. Oh my. Medai. Oh Mai. Medai. Okey, jadi kita pergi kedai handphone tadi, kita tak beli SIM card sebab beli SIM card, bila kita beli SIM card dia akan ganggu kita punya IP address. Jadi kita beli portable wifi macam ni, senang untuk kita link wifi. Tu boleh ada wifi dah. Mudah. Kau beli settle jom. Barulah ada boleh tengok-tengok handphone. Iyalah. Tadi semua tak nak tadi semua tak nak pegang handphone. Oh, Sekarang udah ada wifi tu. Tak tengok jalan dah tengok phone je. Tengok tu pegang handphone. Itu boti. Lari je. Buat betul. Oh my. Okey, tadi kita dah jalan-jalan ni makan-makan pun semua dah, kita dah ada pergi masuk masa urut tadi. Okey, biasa tak betung urut lagi dah. Okey, dah settle apa semua tu. Kita dah collect barang sikit, sekarang kita pergi cari 7E jap. Lepas tu kita gerak terus ke Banglang. Jom. Ini orang tak habis-habis mabuk je. Ha? Tak ada benda lain ke kamu? Ha? Tak habis-habis mabuk ni. Shopping. Kalau sini tak ada jual teria. Tak ada ke? Tak ada. Beli makanan. Time ini dah nak lipstick lah, apa tu lah. Yang boleh pergilah ikut dia orang. Datang sini syurga Makwi lah. Dia dah cari lipstick kat depan tadi. Kamu tengok dia tengok kau korang. Dah dah. Kau ngambok dekat korang ni. Ini syurga dia. Surga dia ya. Ha. Datang Thailand, mana pun dia tak seronok. Datang 7E paling seronok. Tapi kita lelaki ni tempat kita. Betul. Apa dia sini? Tahu. Ambil lah apa yang sedap. Mana-mana. Cekacau dia. Mana? Makan dia. Cekacau. Tengok dia sampai 7E dia raga tu. Penuh tu tengok raga. Kejap lah, belum lagi. Form penuh tu tengok. Dia pakai koyok hidung. Awak tak pakai yang masuk. Itu hidung dia koyok macam hidung. Koyok. Berlubang hidung, pakai benda dah. Pakai yang apa? Berlubang hidung. Blackhead kata yang Oh, blackhead tu, mas. mas. Blackhead tu. Betul juga pakai lagi. Skinbird. Skinbird. Awak tak pakai dah kah? Awak tengah tengok yang barang-barang Tak serik juga dia, nak juga pakai lagi. Hang koyok lagi tu. Tak pakai lagi. Tak pakai tau. Nampaklah shopping lah sikit. Tutup ni apa pun tutup brand. Selalu lelaki shopping apa? Sada. Tak. Sada kom kakun. Orang kung kang. Buat. Muka dia macam hater tu warna pink mulia. Ini kira Tahu saya muka. ini kira sikit tau. Dalam kereta penuh lah, bawah. Aku je macam tak beli apa. Tak boleh kena beli. Aku dah cakap belilah sikit. Buat mana-mana. Ambil air yang rasa sedap sikit yang tak ada kat Malaysia. Nak buat yang sedap. Tak. Ni Ambil kopi satu. Asyik jatuh dia pun dapat tak? Asyik jatuh. Kenapa dah nak jatuh tu? ada dah terbiasa. Orang Perak macam tu lah. Janganlah tersalah orang Perak ni. Orang Perak macam tu lah je. Tak. Saya tak macam tu. Ya. Saya tak macam tu. Saya jatuh je. Oi, jatuh. Ya. 7E Thailand ni memang boleh katakan memang syok. Sebab dia macam-macam lah. Dia macam macam ni Malaysia. Dia punya cerita yang sedap.
Kan? Ada bayar kita. Ayuh. Tak tahu kena ambil. 12 baht boleh? Satu baht RM1 3 baht. Ha? RM1 3 baht lebih kurang 4. Ada RM1 7 baht. Okey betul. Ya. Ha. RM1 7 baht. RM2 lebih lah. RM2.5. Ada. RM1 7 baht, RM2 14 baht. Ni? Oh, 12 baht. RM1 18 je lah. RM8, RM7. RM8. Mana awak tahu? Awak punya kinetik tak pandai. Dia minum-minum tak sedap orang. Tak, mungkin dia datang sini. Dia bukan jadi apa, dia jadi penit. Sebab terlampau banyak sangat barang, tak tahu nak beli apa. Yeay, dah penuh. Dah penuh. Penuh. Kali datang penuh. Ingat seperti kita tukang rasa ni, balik barang tak apa. Ini siapa? Lebih apa yang kau mau beli ni? Komu pula. Saya tak ambil apa-apa. Baik, sudah Moon Lake. Jadi tempat bermalam kita hari ni. Tempat bermalam kita hari ni Moon Lake. Ada tunjuk tengok dalam ni macam mana. Jom. Okey, sampai dah. Kita tengok tour tengok apa ada sini. Kita Moon Lake. Dia tidur lantai. boleh, no problem. Tidur atas kayak boleh. Sama sama Moon Lake tempat check in dia. Tak susah tengok aku tak pernah datang, first time datang sini. Apa yang menarik dulu? View dia macam cantik ni, nampak ada kabut-kabut. Sikit shoe. Oh, cantik. Oh, tak apa camping boleh. Nampak lagi kat atas eh. Dia susah tengok atas apa dia. Wah. Oh, cantik tempat ni. Oh. Lain view lah atas ni. Pasang cam atas ni okey. Kan? Nak ni. Kita tengok orang halau terjun boleh. Pasang cam atas ni. Wah. Betul, cantik. Kasih. Dia ada banyak pokok ni, pokok apa ni? Tu pokok cherry. Bukanlah. Mana pandai. Ya. Bukan. Pokok macam cherry. Makan sikit. Ni Moon Lake cherry ni. Makan sikit tengok orang cuba. Sedap. Boleh makan. Boleh makan? Boleh. Ya. Makanan zaman kek dulu. Makanan zaman kek dulu, zaman kecil dulu. Ya ke? Sini boleh makan? Ya. Yang gelap-gelap sikit. Dia sudah kelak-kelak sikit. Kan? Sedap. Sedap. Makan. Saya Cuba ni. Sedap. You mari sini You mancing ke Mak? Sabarlah kan kita baru sampai. Dia nak mancing kau, take things lah, pergilah. Kau mancing. tengok mana rumah apa ni? Tengok bilik. Bilik ni. Moon Lake Resort. Oh, sana moon. Kat sini lake. Oh yelah, pasal nombor M dengan L. Mana moon? Sana M. M. Moon. Kat sini L. L Oh. lake. Lepas ada sini sungai. Hilang pun. Wih.
Kenapa tak ketuk? Betul lah. Tak tahu. Lock pun. Tak tahu tadi. Ya. Oh. Kata kunci. Buka dah. Ni lock. Oh, banyak orang cakap sini. Oh. Wah. Wish. Oh, view. Memang lek Ni ke le. pagi duduk sini mau hancap best ni. Ih. Kena cut. Oi, lawa ni. Bilik ni. Tengok sikit toilet. Oi, toilet dia cantik. Toilet dia boleh mandi berdua, oi. Kita boleh mandi berdua. Oh. Cantik. Buka lampu. Ni cantik. Macam apa nak di jam sini? Oh, kat power tak cucuk. Oh, cantik. Bawa beliau. Ni ke dia. Oh. Hmm. Oh. Clean and clear. Nampak semua. Boleh mandi berdua. Bawa orang esok. Jom pergi mancing. Pergi mancing. Sabar ni. Okay, ni bilik Gary. Oh, apa ni? Berapa orang semua? Semua lah. Kalau otak hang. Oh, ni 3 kati. Lain. Tak boleh ambil sekali, bahaya. Ya. Bising. Ha? Duduk ini, duduk ini, duduk. Ni kena duduk tengah. Ha, ni Duduk duduk. kamera duduk tengah. Dia tak apa, dia tak apa. Dia cuma keras Ahmad. tulang. Bukan. Amal malam ni ada 2 besar ni kat tengah. Kiri kanan ada turbo lah. Ha ni turbo. Ha ni wasket. Oh. Aduh. Ha, cantik. Ngam. Kita nak pergi mancing sekejap petang ni. Test. Ini dah keluar. Masing-masing dengan road masing-masing. Tidak. Ni try ni noh. Patah tak pan? Tak apa. Bagi patah lah. So kita datang ni kita nak promote sikit. Xeon Type R kita Lacun Pak we beli tau. Bukan free tau, beli. Sekarang ni dia bawa macam-macam abang Seahawk ni, okey, sebab dia memang tester Seahawk. Aku nak cuba patahkan rod mana ada yang dia cuba patah. Ya. Tengok dia patah ke tak? Jangan kata try semua siap pun. Semua hak kita Guna ni, bagi patah ni. Bagi patah. Bagi patah. Dia tengok dia boleh patah tak? Bagi dia patah. Kalau boleh patah, bagi patah. Dia cuba. Pasal sini main sebarang, jangan Dia biarkan. regulation. Ini kalau main rasa kereng ni cantik ni. Kereng kecil-kecil. Boleh lah. Kereng kecil-kecil. Tapi dia memang kalau main sebarang dia tak boleh keras sangat. Tahu tapi ni kereng kecil-kecil okey lah ni. Boleh. Tapi kalau kamu twist room tak boleh ni. Biapa suruh hantu semua main Memang sebarang. masuk aku. Bukan dia punya spek ni okey. Ya, Xeon Type betul. R dia punya spek untuk apa? Yang Dia ni- ini biasanya untuk kereng kan. Dia memang untuk sebarang. Khas untuk sebarang. Yes. Untuk stream fishing. Oh, untuk steri. Stream fishing. Okay, faham. Tapi dia ada banyak macam-macam foundation lah. Ini dia yang Ya, besar yang lah. ni yang paling besar, 512. Jadi ada 14. dia ada 38, ada lagi satu. Oh, solid carbon. Bukan, high carbon. Oh, high carbon. Okey. Jom kita cuba tengok Xeon Type R. Ada bunyi ni kan? Ha? Ada. Type R mah. Dia kena saya bila you baling. Type R mana ada? Oh, tak ada. Aduh dia ni, dia tak tahu kereta lah ni orang. Dia Type R kapal. Macam tu Type R. Okey, jom kita cuba tu. Jauh dari Jauh dari cerita demo. Daripada road ni ke kereta. Cuba tengok sini ada dapat 35 kilo nak tahu. Cik, Jom. gaya dia. Safety jacket jangan lupa. Okey. Sudah atas air dah. Ni belum atas air lagi, bukan atas platform. Atas air ni, air bawah tu. Ya. Ni kita nak ambil kayak tapi kayak dia agak rare sikit tu. Jenis flat dia. Basah sikit. Ini basah sikit. Ini masih basah sikit. Confirm basah. Silap kaya terjun.
Aduh, jom. Tahu ada rezeki 5-6 kilo tiba melekat. Oh, padu. Lagi Pak Wi turun tu. Okey. Pak dah kayak. Bawa. Dah pegang spek aku je. Tak senang. Oh, ini buat basah tu. Alah, saya mandilah. Dah lah pakai slow je. Tak pernah banyak. Terbaiknya kayak. Okey. Ni pada. Basah punggung. Nah. Lagi mesti rock jatuh air tengok. Okey, bye Pak Wi. Bye. Con. Bye. Saya duduk sini. Bye. Kayak lain macam ni. Buang air lu. Abang nak pergi kayak juga? Ada ke? Ada ke? Pak Wi atas kayak. Ni ada lagi seorang. Yen. Kita. Yen. Hello. Dia panggil Yen, aku panggil Dolo Dah kat tu panggil Taibat. Aduh, jom kita kayuh lagi. Tak kejar nampak Laju. Kaki kebeh. Tak apa. Sebab tu saya bersila. Dia Pak Wi jalan, nanti kita kejar belakang. Senang nak kejar tu. Jom kita tengok sungai. Kat belah sana ada sungai sikit. Okay, so ni bahagian depan sikit tasik. Okay, kalau korang nampak depan tu ada houseboat tu. So dengar kata tu lah houseboat kita esok kan. Warna apa punya houseboat tak tahu. Warna biru ke warna oren. Tapi belah sana lah houseboat yang kita akan duduk esok. Alamak, bihun. Bihun. Tutup. Tom. Dia dah orang jadam tengok dia bagi aku punya dayung bapak punya tebel ni. Saya bagi letak 2 tadi. Siapa suami yang tebel? Bagi bapak yang tebel tengah mampu aku dayung. Mana tahu? Ada dayung ni tak mau pergi. Mana dia bawa tahu? Nanya Pak Karim. Jadi inilah sesi petang, belah petang kat Banglang ni. Apa sekarang ni Malaysia dah gelap ni. Malaysia dah gelap? Oh yelah, Malaysia cepat sejam. Kan Malaysia lambat sejam. Lambat sejam? Ini gelap, Malaysia terang lagi. Jadi teruskan misi mencari ikan sebarang, faham tak? Serigala sungai. Jom. Kayak lagi. So time pun dah nak senja. Kita balik main dekat-dekat dengan kita punya resort. Apa yang bodoh pergi kayak jauh-jauh kapal tak bodoh. Hello, tu yang makan malam dulu. Oh, kau kau siap. Ini kita makan nasi goreng, telur goreng, dan tom yum. Tom yum seafood. Tom yum seafood Yala punya style. Mulut Yala punya style. Tapi ni presentation. Kita order tadi, lepas tu kita cakap ada nak pergi mandi dulu apa semua. Dia balut macam ni. Cantik dia balut. Di sini bagus. Kalau naik boat pun dia bungkus bagi naik boat. Oh, ya ke? Ya, breakfast. Tu tadi dia tanya esok keluar. Kita cakap duduk sini tak payahlah. Kalau keluar ada bungkus bagi siap pagi, ambil jalan terus. Dia buat bagi semua. Nak pukul 5 pun. Tapi dia packing elok dia packing bagi memang mewah lah. Buah pun ada tau. Buah apa? Apple 1 biji. Apple, honeydew. Memang makan okey lah. Mewah lah. Sedap. Relax. Dia kat sini memang stay dengan makan sekali lah. Dia bagi. Mana? Sini. Stay makan breakfast lah. Breakfast je lah. Makan tengah hari pun tak ada. Tengah hari kita order dia buat bagi lah. Bawa tepau lah. Stay kat sini dia akan bagi sarapan pagi breakfast. Lepas tu tengah hari nak order lain lah. Malam kena order lain lah. Murah sini lah. banyak aktiviti. Ada resort,
Lepas tu ada tempat buat party pun bawah. Lepas tu dia punya view pun sini cantik. Bawah pun ada tempat camping apa semua kan. Cantik. Berbaloi. Lagi harga sini memang cukup berbaloi. Tak kira pergi check dulu. Boleh recommend. Boleh recommend. Lain-lain tak tahu ni tak pernah makan. Dulu ada ikan apa, ikan lompat tu. Anak ikan. Ni tak ada. Ini tak ada. Bukan musim dia. Itu memang Kalau ikan tu ada kita panggil dah. Ikan goreng ikan tu. Ikan duk lompat ada ikan sembarang ligan tu. Ikan tu. Oh, tu. Jenjulung. Bukan, Billy. Jenjulung kan. Bukan, dia ikan cermin. Abang dekat lah, aku pun tak tahu ikan apa. Ikan cermin. Okey, jadi sini pun dah tutup apa semua tu. Jadi kita pindah pula pergi ke bilik pula. Lepak-lepak semua sembang semua. Tapi aku dah tanya dengan owner sini tadi. Sini punya harga memang merepek betul Untuk camping kat sini, satu kepala baru RM20 duit Malaysia. Murah gila. Mai kau duit Malaysia lah. Kalau kau Malaysia lah. Thai 150 baht. 150 baht untuk satu kepala camping kat sini. Lepas tu sini punya bilik pun dalam 1,300 baht macam tu. Lepas tu dia sekarang ni pun dah ada buat promotion diskaun lagi 20%. Tapi aku tak tahu sampai bila. Aku rasa dia 1,300 baht pun baloi ya. Dia punya bilik pun cantik, everything semua. Sini pun dah 3 tahun dia buka lah. Tapi maintain lagi, boleh katakan cantik tempat ni. Best. Antara tempat best. First time datang. Ini semua siapa punya angkara ni ah. Thank you, boss. Tak adalah, pasal tempat ni berbaloi sangat lah. Kalau tak datang, rugi lah. Ya, sebab dia berbaloi sangat dia. Sebab kita terpaksa recommend, tak boleh buat apa. Jadi siapa yang kaki pancing tu, kaki nak camping, kaki nak lepak apa semua tu, ini tempat yang paling best. Betul. Ni. Lepas pegang tang jadi macam ni. Satu. Kaki letak lah kat atas. Aku takut pecah ke? Tak pecah. Ini Rotan. Rotan. Tak cari try tengok Pak Wi pula. Pak Wi naik pecah. Kalau rotan pecah, ni rotan je lah, senang nak pecah. Kalau bawa anak happy benda dia.